Lepas tu nampak Umi datang. Kenapa ni? Kenapa? Kat dalam. Kenapa? Umi pula jalan sampai dekat tebing bilik air tu. Dia dengar lah, tengok. Kenapa? Ada apa? Tu. Ada apa? Kita pun dekatkanlah badan dengan Umi, belakang Umi lah. Tak tengok kat dalam toilet tu. First, mata dia terus capture ke arah gayung yang jatuh tadi. Gayung yang jatuh tadi tu ada dekat atas. Umi angkat gayung tu tadi ke? Mana ada? Masuk pun belum lagi ni. Kamu ni kenapa? Habis mandi belum? Belum. Dah, sambung mandi. Sambung ke? Habis, nak buat macam mana? Okey. Mandi cepat. Kita pun masuk balik. Tutup bilik air. Lepas tu dengar Umi bebel. Apalah nak dara ni. Kita pun teruskanlah urusan. Waktu tu air shower tu kita buka siap-siap. So dia berjuruh lah. Ulurkan tangan. Tak ada apa-apa. Tak rasa tajam macam tadi lah. So kita pun mandi macam biasa. Masuk okey. Yang ni okey, tak ada masalah. Keluar. Tak ada lama dalam toilet tu. Keluar. Laju ni. Keluar. Masuk dalam bilik, bersiap dan sebagainya.